aku pernah lah nampak tak nak expose lah. Tapi dia macam mana nak cakap nama ke jawatan? Gelaran ya. PU lah. PU ke DAI? Tak apalah kisahlah. Kisahlah. Tapi kau tahulah gelaran tu memang untuk orang yang Islamik. Nama Islam. Punya dengan okey, aku ada kakak saudara kawan dia kenal DAI ni dekat ML. DAI ni ML ajak dia check in. DAI. Check in. Nanti dah kita habis bukan aku beritahu siapa. Aduh. Tak, DAI check in. Dua perkataan tak sepatutnya dalam satu ayat tau. Ya. DAI tu ajak check in. Oh, like Garida tu. Sumpah. Kau bawa image Islam kau. Chill out bro, chill out. Isnan bro. Sakit. Kau bawa image Islam tu. Maksud kau like Garida tu. Sumpah tak Dia pakai suka. nama kat ML ke?